ini telah dilahirkan pada tanggal 3 Ogos 2013 bertempat di Hospital Az-Zahra, Bangi, Selangor. Beliau merupakan anak sulung kepada pasangan Muhammad Arif Ahmad dan Azuman Muhammad. Tokoh ini telah menunjukkan potensi yang cemerlang dalam bidang akademik dan kurikulum serta merupakan seorang pengawas sekolah yang berdedikasi dan bertanggungjawab. Selain itu, tokoh ini juga memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam PPD iaitu TP6 untuk 12 subjek dan semua A dalam pentaksiran akhir akademik. Beliau sering mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan. Antaranya ialah pertandingan Kuala Lumpur IT Challenge peringkat negeri dan berjaya mendapat tempat pertama dalam acara e-presentation bagi kategori masalah pembelajaran. Beliau juga telah diangkat sebagai ikon kanak-kanak pendidikan khas sempena Hari Kanak-Kanak 2025. Tokoh akademik PPKR yang dimaksudkan ialah Muhammad Irham bin Muhammad Arif.